inilah projek yang boleh memacu kadar pertumbuhan yang lebih tinggi lagi untuk negeri-negeri pantai timur. Bermula dari Wakaf Baru Kelantan hinggalah ke ITT Gombak, melalui 4 negeri, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor sepanjang 600 km. Dan kita telah putuskan supaya rel ini dipanjangkan ke Puat Klang, Pelabuhan Klang. Pantai Timur ini memang mempunyai potensi besar dari kawasan untuk pembangunan, pertanian, komersial, industri, SME dan juga pelancongan, termasuk pelancongan domestik sebagainya. Sudah tentu ini semua memerlukan sistem pengangkutan rel yang lebih moden, lebih efisien, mengurangkan masa perjalanan yang dijangkakan dapat dikurangkan kepada lebih kurang 4 jam bergantung pada had kelajuan yang akan kita tentukan dalam sikit masa lagi. Dan di samping itu, jangan lupa bahawa kita committed kepada pembangunan low carbon economy dan low carbon nation. Kita mesti mengurangkan carbon emission dengan begitu signifikan. Sebab itulah kita mesti mencari mod pengangkutan yang mesra alam, mesra persekitaran. Ada juga orang yang cuba menidak usaha ini, kononnya kita menjual kedaulatan negara kita. Bila masa buat projek rel menjual kedaulatan negara, tidak masuk akal. Ini projek untuk rakyat dan inilah yang saya nak tekankan. Jadi bila kita tetapkan tahun 2024 tahun sasaran siapnya PCRL ini, kita mempunyai keyakinan besar insya-Allah sasaran ini akan dapat kita capai.